Kita semua berbajet, that's why kita geng. Urusan terima jawab kenyataan. Sekarang korang cuma bertambangan. Hai, saya Rina Diana, memegang watak sebagai Nisa. Nama saya Lorenzo Irman, memegang watak sebagai Mika. Angeline berlakon sebagai seorang tauke Kopitiam. So in real life pun kita apply juga untuk bijak berbajet, untuk simpan duit, untuk saving duit. Daripada segi minyak. So cara dia adalah bawa bawah kereta lah. Rina pernah makan mi segera selama sebulan. Saya limitkan dari segi makan lah kot. Selagi boleh untuk tak makan sedap, makanlah nasi bujang. Setakat nak keluar pergi minum kopi tak payahlah. Buat di rumah pun sama juga. Mika. Anti Meh. Kita semua berbajet, that's why kita geng. Muka straight tau. Yang mata ni muka macam Tengok saya senyum tak? Emoji senyum. Ya. Duit, nangis dengan emoji. Dia sangat menghibur. Orang luar boleh relate. Siapa-siapa yang dekat luar sana yang tak reti selama ni rasa macam kita dapat duit je kita habis. Itulah sebab kenapa anda perlu lihat Geng Bijak Berbajet. Hai korang. Korang nak tahu tak apa yang jadi dalam Geng Bijak Berbajet oleh Hotlink? Jangan lupa saksikan episod pertama dan episod kedua pada 1 dan 2 Oktober Pada jam 12 tengah hari. Di TikTok dan Instagram Hotlink dan juga Drama Sangat. Learn!